Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang ada contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu water pump ataupun pump air bagi model Proton Saga 12 bak. Tak kisahlah mau orang pakai model mana-mana sekalipun, memang kenderaan ada satu benda dipanggil pump air. Termasuklah enjin-enjin yang tertentu yang melibatkan kepanasan yang melampau, mereka akan mempunyai pump air untuk menyejukkan enjin. Okey, so yang ni biasa-biasanya dia akan melibatkan kebocoran di bahagian, nampak ni lubang-lubang ni. Okey, ni nampak ni. Okey, ini adalah lubang overflow. So bila lama-lama dia akan keluarkan air kat sini, ataupun dia akan mengalami kebocoran pada bahagian-bahagian tertentu, sama ada gasket ataupun tu. Dan satu lagi boleh mengakibatkan bilah kipas ini hilang dengan sendiri apabila tanpa lama lah. Itu kategori mereka tidak menjaga air, biasanya boleh sakit. So untuk harga yang ni bagi model ni murah je, tak ada mahal mana. So untuk penggunaan coolant itu memang biasa, ramai je yang guna coolant. Tak nak guna pun tak ada masalah, kenderaan anda, pilihan anda. Namun seandainya ianya telah mengalami kebocoran, pastikan anda menukar dengan kadar segera untuk mengelakkan enjin anda kepanasan dan juga breakdown di tepi jalan. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan.